Hai semua, bersama lagi dengan saya Azira. Okey, sebelum kita mulakan, selamat tahun baru 2026. So macam mana setakat ni untuk Januari ni, okey ke dekat rumah sana tu? Ataupun bekerja, pergi sekolah kan, sekolah dah mula kan sekarang ni kan. Alright, macam orang lain juga, saya pun ada sesuatu nak tanya. Soalan lazim lah kalau setiap tahun ni kan. Macam mana azam? Ada azam baru tak untuk tahun ni? Azam baru ataupun repeat azam sebelum ni macam saya juga. Kalau repeat tak apalah, mungkin tahun ni kita boleh achieve untuk azam tu kan. So okay, apa-apa pun boleh drop dekat ruangan komen apa azam korang untuk tahun ni, nanti kita bacakan. Alright, so ala-ala kita tengah cakap pasal azam ni kan, pernah tak terfikir untuk nak kembangkan lagi keuangan anda ataupun nak stablekan ke, yelah, memandangkan kita sekarang ni masih lagi orang kata vibe tahun baru ni kan, mestilah anda ada simpan orang kata apa, ataupun ada niat untuk perbaiki kewangan daripada tahun lalu kan. So bila nak perbaiki ni, macam saya cakap tadi lah, kita kena tengok kewangan tahun lalu, barulah kita boleh bezakan. Alright, so untuk kita orang kata nak memantapkan lagi untuk kewangan tahun ni dan tak nak repeat kesilapan untuk kewangan tahun lalu, so bersesuaian dengan tajuk kita hari ni, kita nak reset keuangan 2026, kita nak audit keuangan 2025. Okay, so macam mana caranya? Mestilah the one and only, kita ada satu apps yang menarik untuk anda. Apa lagi kalau bukan MoneyX. Okay, alright, so dekat dalam MoneyX ni, anda bukan sahaja akan buat macam apa yang saya nak ajar nanti, tapi ada satu menariknya dekat dalam MoneyX ni. Salah satunya adalah dekat dalam MoneyX ada voucher menarik menanti anda. Tahu tak apa vouchernya? Vouchernya tentang food dan juga aktiviti. Yang mana yang suka hujung minggu pergi berjalan dengan anak ke, dengan pasangan ke, atau dengan kawan-kawan, dan anda nak bajet waktu keluar nanti, boleh download MoneyX. Kat dalam tu ada macam-macam jenis voucher lah. Kira kita orang dah sediakan macam-macam, rugi kalau anda tak download untuk anda gunakan. Dan ala-ala saya cakap tengah download tu kan, yang dekat rumah tu dah download ke belum MoneyX? Kalau belum, kena download sekarang, barulah anda boleh dapat voucher yang ada yang saya cakapkan ni. Dan juga untuk kita nak audit kewangan kita, kena ada apps ni baru anda boleh buat. Alright, so back to our topic. Kan, kita nak audit kewangan tahun lepas. Kita audit, cara auditnya, first kali anda perlulah buka akaun bank anda. Tak kisahlah bank yang anda gunakan untuk harian kan, pembelanjaan harian. Anda buka dan anda download penyata kewangan anda yang kat dalam bank tu. So anda download untuk semua setahun pembelanjaan anda kat dalam tu. Kiranya penyata kewangan anda yang dalam tu, dan letak ke tepi dahulu. Anda dah download semua dari Januari sampai Disember. Dan anda buka MoneyX. Dalam MoneyX tu ada satu pilihan, iaitu fin analysis. Anda boleh muat naik pula yang anda dah download tadi kan, penyata kewangan tu. Anda muat naik kat dalam tu pula semuanya, dan anda boleh menyatakanlah kat situ apa jenis bank yang anda guna. So setelah anda dah upload semuanya, semua anda punya penyata kewangan kat dalam tu, penyata bank, nanti dengan sekelip mata, dengan bantuan AI, anda punya analisis keuangan akan muncul dengan serta-merta. So senang kan? Tak payah nak berhari-hari kira macam mana nak tahu keuangan tahun lepas, macam mana anda nak guna, macam mana anda guna, adakah naik ke turun ke. Tapi dengan sekelip mata, hanya menggunakan MoneyX saja, semua tu settle di hujung jari dengan bantuan AI. Okay, so daripada situ akan ada graf yang akan anda nampak setiap pembelanjaan anda tahun lepas, sama ada naik ke turun ke ataupun mendata ke, semuanya terkeluar dekat situ. Semuanya akan ada dekat situ. Anda tak payah nak kira-kira dah. Dekat situ semua dah tersedia, dan anda hanya boleh apa yang anda perlu buat, anda analisis jelas sendiri. Kenapa bulan ni tinggi? Anda kena fikir balik. Kenapa bulan tu tinggi, bulan ni rendah? Kenapa mendata kan? Semua tu anda boleh nilaikan sendirilah, dan daripada situ anda boleh macam
kurangkanlah, macam contohlah macam bulan tu anda over limit kan, anda fikir balik kenapa over limit, so daripada situ anda boleh belajar lah dan lepas ni tak repeat kesalahan yang sama. Okay, so macam tadi saya cakap kan, analisis keuangan kan ada draft naik turun. Apa benda tu? Itu adalah anda boleh tengok anda punya pendapatan, pembelanjaan dan juga baki yang ada dalam akaun anda selama setahun tu. Okay, so itu yang menunjukkan apa yang naik, apa yang turun, apa yang mendata. So memang lengkap lah kat dalam fin analysis tersebut. Sebelum anda proceed ke fin analysis tu, sebenarnya akan ada satu ruangan kuis tau, iaitu kuis minda keuangan. So untuk kuis ni dia menentukan apa profil anda sebenarnya untuk keuangan ni. Ada pelbagai jenis. Jom kita tengok satu persatu. Okay, first kali dia ada si pemburu tawaran. Yang mana yang jenis suka orang kata apa, shopping, benda-benda yang sale, diskaun, pantang nampak, harga lelong apa semua. So ini adalah anda, isi pemburu tawaran. Sebab apa? Pantang nampak diskaun je nak shopping, betul tak? Kadang-kadang benda yang kita tak perlukan pun kita shopping. Itulah menjadi puncanya sebenarnya duit kita pun habis. Kadang kita shopping benda yang tak sepatutnya. Sebenarnya kita kena beli benda lain, tapi yelah sebabkan benda diskaun kan, daripada satu barang terus jadi 10. Okey, seterusnya kita juga ada penyimpan bijak. Okey, penyimpan bijak ni dia jenis memang cermat lah nak menggunakan duit dia tu. Sebab apa? Sebab dia jadi dia macam anxiety lah kalau duit tak ada dalam bank. Dia macam dia tenang je kalau dalam bank tu dah baki tu sentiasa meningkat berbanding duit dia hilang. Itu adalah penyimpan bijak. Dan seterusnya kita ada pembelanja dan pengurus aliran. Yang ni bagi saya yang terbaik. Sebab apa? Dia keluarkan duit, dia belanjakan duit, tapi at the same time dia juga ada buat rolling. Maksudnya dia instead of duit keluar, duit juga ada masuk ke dalam akaun dia. Dan dia pandailah kiranya uruskan bajet dia supaya tak kata bocor kat mana-mana. Okay? Dan rasanya tak akhir sekali adalah pengurus keuangan dan pelabur. Kalau ni dikirakan macam Pak Long lah, macam kata Kak Long ke atas, Kak Long kawasan lah. Sebab apa? Dia sangat matang. Sebab dia bukan sahaja kata apa, simpan duit, tapi dia pandai guna duit tu untuk rolling. So dia hidup atas duit yang dia dia hidupkan tu dalam tempoh masa yang panjang. Kiranya dia buat melabur lah kan. Okay, so mesti anda tertanya-tanya, pentingkah apa yang saya cakap ni? Pentinglah, sebab kalau kita tak tahu diri kita dalam penggunaan duit ni, macam mana kita nak tahu kan? Maksudnya kalau kita tak tahu rupanya kita ni adalah si pemburu tawaran, macam mana kita nak tahu corak kita punya perbelanjaan, betul tak? So dari sini kita tahu kita dekat mana, itu dah jelas kita tahu dah. So kita bolehlah kurangkan sikit kita punya habit tu. Contohlah macam suka berbelanja tadi, kita boleh kurangkan sikit, macam mencari diskaun. Kadang-kadang kita kena buat macam pejam mata je lah kalau ada diskaun tu. Jangan sentiasa nak beli. Contohnya lah, kalau kita nak selamatkan duit kita kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya macam saya cakap tadi kan, kan kita upload kita punya penyata keuangan kan. Mungkin anda rasa mungkin insecure lah, selamat ke tidak letak dekat dalam apps ni kan. Ada ke kebocoran yang akan berlaku kan selepas ini? Tidak. Sebab apa? Sebab aplikasi MoneyX ni dilindungi dengan PDPA, iaitu di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. So anda punya segala jenis data yang ada kat dalam apps kami ni selamat, insyaAllah. Okay, jangan risau. Okay, sama juga siapa yang guna kami punya peti besi untuk letakkan macam-macam info, macam-macam dokumen, tetap selamat dalam tu. Okay, don't worry, janji, okay, benda tu semua selamat, insyaAllah. Okay, so saya rasa sampai sini sahaja video kita hari ni. Saya harap dengan segala yang saya dah celoteh tentang fin analysis lah, pasal apa tadi, profil keuangan lah, apa benda lah tadi kan, memberi manfaat kepada anda. So yang mana dekat rumah tu, yang mana belum lagi download aplikasi MoneyX,
kena buat sekarang juga untuk anda nak buat apa yang saya dah ceritakan tadi tu, dan juga untuk menikmati segala kelebihan yang ada dalam Money X. Dan juga yang tengah tonton video ni dekat YouTube, yang mana belum lagi follow YouTube kita orang, boleh subscribe, tekan kat bawah tu, dan juga tekan on notification, sebab bukan hanya video saya, macam-macam video ada dekat dalam Money X ni yang anda boleh tengok dan tambah ilmu dekat dalam tu. Okey, dan juga jangan lupa kita juga ada social media. Jangan lupa untuk tekan like, follow kat kita orang punya Instagram, ada apa lagi social media lain, Instagram, Facebook, YouTube dah sebut kan, TikTok. Tiga-tiga ni memang penting sebab macam-macam video ada, macam-macam info ada tentang kewangan yang anda boleh aplikasikan. Okey, so saya rasa sampai sini saja kita punya podcast hari ni. Kita akan jumpa untuk next apa lagi tajuk yang menarik. Mungkin anda ada idea untuk saya bercakap, anda boleh drop dekat ruangan komen kat bawah ataupun PM kami di social media. Okay, so sampai saja hari ni, kita jumpa untuk next podcast lagi. So itu saja, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.